Cikgu, apa beza program asasi MARA yang ditawarkan di dalam UP Online dengan program asasi MARA di bawah Kolej MARA Kuala Nerang? Okey, bezanya adalah tempat pengajian. Okey, yang di UPU Online tu, untuk laluan asasi MARA adalah ke IPTA, okey, ke UMP, UC Malaysia, UC Malaysia Pahang, dan juga UTM. Alright. Kalau untuk yang kita mohon melalui website MARA tu, okey, asasi MARA itu adalah laluan yang daripada Kolej MARA Kuala Nerang ke IPTS yang MARA selected lah. Okey, kali ni MARA menawarkan IPTS adalah seperti UniKL dan UPTM, Universiti Politek Malaysia. Okey, antara program-program ditawarkan adalah seperti asasi perniagaan, okey, kita ada asasi sains, okey, dan juga beberapa program yang lain lah. Okey, check it out guys. Dah mula dibuka tau untuk lepasan SPM, bermula pada 3 April sehinggalah 30 April lah guys. 30 April memang lama. Dan permohonannya boleh tengok dekat iklan yang ditawarkan oleh MARA. Alright. Okey, yang ini memang menjadi rebutan pelajar guys. Yang ini memang best. Memang best. Okey. Penajaannya bermula daripada foundation sehinggalah habis ijazah yang pertama. Ya. Siap ada alarm lagi RM800 sebulan masa peringkat degree nanti. Ya, jadi jangan tunggu apa-apa lagi. Terus mohon. Okey. Dan jangan lupa follow cikgu. Arigatou gozaimasu.